Bismillahirrahmanirrahim. Jomlah kita masak sup ayam ya. Ayam tu dipotong tak kecil tak besar. Ada kentang 2 biji, ada carrot setengah biji, ada cili padi, kayu manis, serbuk ketumbar, serbuk lada putih ya. Ini bahan yang dikisar, bawang besar, bawang putih halia. Ada daun bawang dan daun sup sedikit. Tumis kayu manis tu, masukkan bahan kisar tu ya. Dimasak hingga kering sedikit lah, dimasak lah. Masukkan serbuk lada putih tu dengan serbuk ketumbar ya. Masukkan ayam tadi tu. Ayam tu ditutup, biarkan ayam tu masak ya. Masukkan sup bunjuk tu. Masukkan carrot dengan ubi kentang tu ya. Gaulkan rata ubi kentang dengan carrot tu ya. Letak air ya. Letak air. Agak-agak lah sup tu nak banyak mana. Lepas letak 3 cawan tu ya. Nak lembutkan ubi kentang dengan carrot ya, tutup lagi sekali. Kalau dah mendidih tu, kira masaklah ubi kentang tu ya. Dimasaklah sup tu agak-agak 30 minit api perlahan ya, supaya ubi tu lagi empuk ya, dan sebati dengan garam semua. Tutup lagi sekali. Nak masakkan betul-betul ya. Dah pun masak ya. Kita tabur daun sup dengan daun bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Selamat mencuba ya.